Lapar ke tu? Jomlah tengok aku masak Thai green curry. Rasa dia berlemak, pedas. Uish, memang sedap Bahan-bahan dia pun tak adalah susah sangat. Yang aku buat ni bukanlah version yang paling lengkap sekali. Dia sebenarnya macam ala-ala derhaka gitulah. Tapi boleh lah, rasa dia sama je macam dekat kedai Thailand tu. Alah, kita yang nak makan, bukannya kita nak jual pun. Masak pun senang je, campak-campak. Korang kena tumis santan tu dengan minyak sikit. Takut nanti santan tu tak keluarkan minyak. Korang tumis je bahan blend tu dengan santan, agak-agak kering sikit, dah boleh lah tu. Lepas tu korang campak je lah apa-apa binatang korang nak pakai. Macam aku ni pakai udang sebab dah beli hari tu. Letak air sikit dengan susu sejat. Susu sejat ni dia nak bagi korang punya kuah tu rasa creamy je. Tidaklah namanya memasak kalau tak ada perasa. Letak garam, gula, ni dengan ni kicap sotong, barulah Thailand. Lepas tu biar udang tu masak dalam 5-10 minit gitulah. Dah hujung-hujung nak masak tu, campak cili dengan Thai basil ni. Thai basil ni wajib. Kalau tidak, idaklah jadi green curry-nya. Makan pula dengan nasi panas-panas memang sedap Senang je kan? And selamat mencuba.